Sekarang kita nak kenal pasti bunga apa kita nak pakai. Zoom dah sini. Kita ada 3 basic bunga. Warna putih, warna hijau, warna pink. Hydrangea kita pakai 2 jenis. Daun kari kita pakai. Daun kari ni sama ada kita pakai daun kari ataupun daun getah. Selalu ni kita pilih ni kita pakai daun getah lah. So, sekarang ni kita nak main first base dulu, kita main hijau. Tutup kiri. Tutup kanan. Kembangkan. Kanan puncukkan. Kalau kita puncukkan, gunung kita duduk ke tak nampak cantik lah. Depan. Belakang. Ujung kiri, ujung kanan. Ujung belakang kanan, ujung belakang kiri. Now kita dah ada satu line base. Keliling. Dah ada separuh bulat. Sekarang kita nak bagikan dia bulat ke atas pula. 45 darjah ke kiri. 45 darjah ke kanan. 45 darjah ke depan. 45 darjah ke belakang. Dah hampir nampak separuh bulat. So, kita tambah lagi 45 darjah ke kanan. 45 darjah ke kiri. 45 darjah kiri belakang. 45 darjah kanan belakang. Kita dah ada hampir separuh bulat. Sekarang ni saya nak penuhkan hijau ni. Nak penuhkan ruang-ruang dia.